So ini sekarang ini lampu LED ini sebelah sana mati. Soket dia ini dua nih soket LED. Sekarang ini yang mati itu belah kanan, ini belah kiri kan. Oke, ini yang belah kanan mati. Kita tahu dari repair sebab ICU ni kecil-kecil, boleh nampak kan? ICU ni kecil-kecil, kilang punya ni ya. Kalau kita tak boleh repair, benda-benda macam ni kita tak boleh repair. Setakat wire apa semua soket ke, itu kita boleh repair lah. Tapi yang ni macam ICU dia dalam dia yang mati, kita tak boleh repair, so kita kena tukar satu board ni lah. Kalau ada warranty, so kita akan tukar lah. Kalau tak ada warranty, kita tengok lah macam mana nanti spend dengan customer. Kalau ok kita tukar. Oke. Ini bot yang lama. Dua ni yang mati. Cakap dua tu yang rosak. Dua ni, salah satu ni yang rosak. Tapi belah kiri tadi kan? Belah kiri. Belah kiri yang mati. Eli kiri mati. Yang kanan hidup lagi. Oke, ini dah tukar. Ini pun dah ganti dah. Tadi kita on dah hidup, nyala, kejap lagi kita on balik. Kena pasang dulu. Oke, dah siap.